ada satu kisah di mana kisah ni diceritakan oleh seorang pegawai bomba. Yang mana kisah ni yang diceritakan oleh dia sendiri yang bertajuk Bayangan Hitam. Seperti yang kita tahu, bomba ni bukanlah sekadar untuk memadam api saja. Mereka ni segala benda pun kalau orang panggil, mereka akan pergi. Ambil kucing atas pokok, ulat masuk rumah. Jadi boleh dikatakan situasi yang jenis menangkap haiwan ni kebanyakan bomba lah. Jadi ada satu kisah di mana seorang pegawai bomba ni kita panggil dia sebagai Amir. Mana Amir ni mendapat satu pengalaman di mana dia pergi ke satu rumah yang agak lama dan bukan benda yang dia cari, melainkan makhluk gaib. Jadi nak diringkaskan cerita, pada satu malam ni mereka dapat satu panggilan kecemasan, di mana panggilan tu mereka dapat daripada sebuah keluarga di mana rumah mereka tu terletak di luar bandar. Di mana keluarga tu melaporkan mereka ternampak seekor ular yang agak besar lah yang berada dalam rumah mereka. Jadi mereka call bomba untuk minta bantuan untuk tangkap ular tu. Jadi tanpa membuang masa, Amir dan juga kawan-kawan dia pun bergegaslah pergi ke lokasi tersebut. Jadi setibanya mereka di rumah tu, mereka disambut oleh tuan rumah tu. Di mana waktu tuan rumah tu keluar, muka dia agak cemas. Dan dia mengatakan ada ular yang sangat besar berada di ruang tamu rumah dia. Jadi waktu tu Amir dah mula rasa macam pelik. Waktu salam tu, Amir dah tengok yang pemilik rumah tu macam takut sangat-sangat tau. Kalau setidaknya selalunya mereka tangkap ular pergi ke rumah orang pun tak adalah nampak terlalu takut tau. Tapi waktu tu Amir tak terlalu memikirkan lagi lah. Jadi dia pun tanpa membuang masa, dia beserta pegawai bomba yang lain masuk terus ke dalam rumah tu. Jadi waktu saja Amir masuk, Amir dia merasakan suasana yang agak dingin. Walaupun mereka ni berpakaian celuring, tapi dia rasa suasana tu macam sejuk je. Seram-seram sejuk. Jadi Amir bersama rakan sekerja dia pun carilah ular dalam kawasan ruang tamu tu yang dikatakan oleh pemilik rumah. Tapi mereka cari dekat sini tak jumpa, dekat ujung ni tak jumpa. Habis tempat dah mereka cari kat ruang tamu, memang tak ada ular tu. Sedangkan pemilik rumah mengatakan yang ular tu besar. Takkanlah ular tu boleh lari senang-senang kan, sebabkan badan dia yang besar. Jadi Amir dan kawan dia pun merancang untuk membesarkan lagi pencarian tu. Di mana kawan dia pergi menuju ke belah dapur dan Amir cari ke ruang-ruang makan lah, bawah meja apa semua tu. Tapi bila saja mereka cari, tak nampak pun sosok ular yang dikatakan oleh pemilik rumah tu. Jadi boleh dikatakan mereka cari tu agak lama juga. Dekat situ si Amir ni dah mula rasa pelik. Dia rasa macam tak logik dengan apa yang dikatakan dan dengan apa yang mereka tengok tak ada pun. Tapi abang-abang bomba ni mereka tak putus asa. Mereka cuba juga untuk mencari. Jadi waktu Amir teruskan pencarian tu, tengah-tengah dia suluh tu, tiba-tiba dekat penjuru mata dia tu terlintas satu makhluk warna hitam yang agak lalu sebelah dia. Dan boleh dikatakan juga dia nampak seolah macam makhluk tu macam asap hitam yang tebal yang lalu. Dan masa tu tiba-tiba jantung Amir ni tiba-tiba laju dan bulu rumah dia dah mula naik. Jadi si Amir ni pun dia bertanya lah dekat rakan-rakan dia, "Hampa ada nampak tak bayangan hitam yang lalu kat sebelah aku tadi?" Tapi kawan-kawan dia macam pelik, benda apa yang hang cakap ni kan? Sebab mereka pun tengah fokus, memang mereka tak nampak apa-apa. Dan boleh dikatakan juga masa tu kawan-kawan dia nampak muka Amir ni pun dah nampak macam takut dah kan. Jadi dekat situ Amir dah mula rasa sesuatu. Yang mereka cari ni bukanlah ular, melainkan makhluk lain yang tak nampak dilihat lah. Jadi si Amir ni pun nak teruskan, dia pun pergilah ke arah yang mana dia nampak bayang-bayang hitam tu lalu dengan laju kan. Bila saja dia cari di kawasan situ, tiba-tiba dia terdengar bunyi bisikan yang seolah ada orang di sebelah dia yang mengatakan, "Pergi, jangan ganggu aku." Dan suara tu betul-betul berada di sebelah dia. Dan selepas saja dengar perkataan tu, Amir ni tiba-tiba dia runduk ke belakang dengan sendiri dan dia terus keluar daripada rumah tu. Dan selepas saja dia keluar, dia terus panggil kawan-kawan dia dan menceritakan yang kemungkinan ular tak ada kat situ kan. Jadi mereka pun buat keputusan untuk bagi tahu dekat pemilik rumah tu yang rumah tu memang tak ada ular pun. Tapi raut wajah si pemilik rumah tu dia macam takut-takut. Dia macam seseolah tak mau bagi bomba-bomba tu balik. Tapi dia tak boleh nak tahan lah kan, sebab memang mereka pergi pun tengok ular tak ada. Jadi mereka balik lah. Tapi sebelum saja mereka nak balik, si Amir sempat juga sembang berdua bersama tuan rumah. Dan dia mengatakan sebenarnya ular tu memang tak ada pun kat dalam rumah tu, kecuali makhluk lain. Jadi pemilik rumah macam faham maksud si Amir ni. Dia macam dah tahu yang Amir ni pun tahu juga apa yang berlaku. Jadi si Amir ni pun nasihat, kalau boleh panggillah ustaz secepat mungkin untuk datang main tengok kan. Sebab kami pun tak boleh buat apa. Kalau kami ada kat sini pun tak mampu untuk membantu apa-apa. Jadi akhirnya Amir bersama kawan-kawan dia pun meninggalkanlah rumah tu. Jadi dalam perjalanan dia pun nak balik tu, kawan-kawan si Amir ni pun bertanya lah, "Apa yang hang nampak?" Kan tiba-tiba keluar dengan muka takut macam tu. Jadi Amir ni pun bercerita lah yang dia terdengar bisikan seseolah
halau mereka ni untuk keluar daripada rumah tu. Dan perbualan mereka pun akhirnya berakhir dekat situ. Dan Amir juga mengatakan panggilan malam tu bukanlah panggilan kecemasan, melainkan itu adalah satu pengalaman untuk diri dia juga yang takkan dia lupakan.